Aku nak bagi tahu ada babi tengah menyondol dalam kementerian kau ni. Pergilah kau siasat. Yang kau pergi bunuh dia, you kill the messenger, kenapa? Punya banyaklah babi-babi dalam kementerian ni, kena dibersihkan, saya cakap. Aku bukan bodoh nak memperjudiskan aku punya profession. Aku up status ni untuk memastikan deep state dalam kementerian pendidikan dibuang. Sebab saya pernah jadi siasat dalam kes bila mana saya mendedahkan buku yang ada muka gambar Anwar Ibrahim itu dibakar di satu sekolah di Pulau Pinang. Saya dedahkan benda tu untuk siasatan. Tiba-tiba aku jadi suspek. Kau bayangkan. Pada masa itulah saya cakap, saya bantai Menteri Pendidikan. Ketua wanita tu lah. Macam mana kau buat kerja? Macam mana kau buat kerja? Aku yang dedahkan maklumat tu, tiba-tiba aku yang disiasat. Bongok tak bongok, tuan-tuan. Saya dipanggil ke Bukit Aman pada masa tu. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok dekat akaun kedua, saya ada ceritakan pada masa tu. Saya dipanggil ke Bukit Aman. Saya pun okey lah. Mula-mula saya dapat panggilan. Lepas tu saya pun okey lah. Kan? Saya pergi Bukit Aman. Soalan pertama saya, sorry. Masa saya sampai Bukit Aman, biasalah saya keluarkan segala dokumen-dokumen yang saya ada. Kan? Ayat pertama yang keluar daripada Bukit Aman, pegawai penyiasat adalah, tuan, macam mana saya nak cakap saya pun dah pelik. Macam mana, tuan, inspektor, cakap je lah. Lepas tu dia kata apa? Saya nak minta maaf ni. Saya dah tak sedap hati. Nak minta maaf kenapa? Dia kata kan? Kan tarikh ni memang kita dah setting. Mula-mula dia nak panggil minggu tu. Lepas tu saya cakap saya tak sesuai. Saya penuh mesyuarat masa tu. Saya bawa ke minggu depan. Lepas tu saya cakap, kenapa pula nak minta maaf? Saya cakap, kan kita dah setting. Tarikh ni memang kita dah setting. Lepas tu kata dia, bukan. Dia kata, bukan pasal tarikh. Saya nak minta maaf. Lepas tu bila saya tengok dia diam, okey, pam, sampai. Telepati aku aktif pada masa tu, tuan. Saya terus tanya, okey, inspektor, okey. Saya faham. Tolong bagi tahu saya datang pada hari ini sebagai saksi ataupun sebagai suspek. Pam, terus IO ni cakap, tuan, itulah saya nak cakap. Saya minta maaf sangat-sangat. Tuan datang ni sebagai suspek. Saya terus terdiam. Saya cakap, tuan inspektor, dia cakap, tuan tahu tak apa yang tuan cakap ni? Itulah cerita dia, tuan-tuan. Ini inspektor ni cakap, ni kisah benar ni, tuan-tuan. Aku cerita, kau nak faham lah. Kau tak nak faham, hantar kau orang lah. Kau terima. Kan? So, dia kata, itulah tuan. Dia kata, saya betul-betul minta maaf. Dia kata, saya sendiri pada mulanya rasa tuan adalah saksi. Saya pun, it's okay. Tuan, saya faham you buat kerja. Lepas tu, tuan inspektor pun gelak-gelak. Okay, now macam mana tuan? Apa tuan punya reaction? Tak apa, saya punya reaction, segala bukti-bukti ni saya simpan dalam file, saya simpan dalam bag. Tergelak dia tuan-tuan. Dia gelak dengan aku pun gelak. Kah, kan, dia kata. So, maknanya macam mana ni tuan? Maknanya kau siasatlah sendiri. Dah aku suspek. Dah kenapa pula aku nak bantu kau menjalankan siasatan untuk menuduh aku dekat mahkamah? Nampak tak? Dia gelak, saya pun gelak tuan-tuan. 1 jam lebih kat situ. Sudahnya dia kata, alamak, dia kata, mampus macam ni saya ni tuan. Dia kata kan, dia gelak, saya pun gelak. Aku ambil segala dokumen, aku simpan dalam beg. Ini saya bagi tips tuan-tuan. Kalau ada SP malam ni, kan, pening lah korang. Kalau ada polis. Daripada Akmal SK, ni kawan saya ni. Masa tu dekat IPD mana? Bukan IPD Akmal. Ini dekat Bukit Aman, kau faham tak? Aku disiasat oleh unit terkelas pada masa itu kerana aku dikatakan menyebarkan dan menghasut orang di media sosial. Kau gila tak gila? IO tu jam, aku pun jam. Sebab apa tuan-tuan? Dia dapat arahan daripada Putrajaya untuk menyiasat. Dan siasatan awal dia mendapati sumber yang saya bagi yang berlegat adalah berpunca daripada maklumat tu daripada saya. Semua sources itu, ini hebatnya PJRM. Saya bagi kredit kepada diorang. Maknanya semua gambar-gambar ni lead kepada saya punya pendedahan. Saya cakap dengan IO tu memang betul lah. Memang betul lah, akulah yang buat tu. Saya cakap kan.
Bukannya orang lain. Kalau rajin, tuan-tuan cari. Baru je, tak lama pun, tuan-tuan pergi cari. Ada. Jadi dia kata, lepas tu dia kata, bila sos ni memang daripada Fazal Rahman, dan sosnya tu memang betul. Maknanya bukan kata orang, gambar yang direka-reka. Kan? Jadi sebab itu dia kata, kami call tuan direct. Saya pun okey lah, saya bagi kerjasama. Tiba-tiba aku jadi suspek. Kau tak gila? Ni zaman kerajaan Madani ni tuan-tuan. Zaman kerajaan Madani ni. Jadi 1 jam ni apa berlaku? Bersembang je lah cerita dia kan. Gedebak. Statement aku sikit je sebab aku memang takkan bagi kerjasama. Kan? Memang aku tak bagi kerjasama. Satu keping bukti pun aku tak kemukakan. Sebab niatnya kalau saya saksi, saya kemukakanlah bukti kan. Sebab kau gila kalau aku jadi suspek, aku bagi bukti. Bukti-bukti ni kemudian aku dituduh kat mahkamah. Bukti yang ditender oleh pendakwaan tu adalah datang daripada aku. Kau tak gila? Kan? Kau rasa macam mana? Kau rasa macam, itu bukti aku. Itu bukti aku bagi. Itu bukti aku. Sekeping demi sekeping demi sekeping. Bukti tu semua yang Arif datang daripada saya. Tak gila kau. Kerajaan 69 jadi ni. Keluarga 69. Tak boleh brain. Itulah cerita dia. Jadi tuan-tuan, sepanjang 1 jam lebih tu, saya gelak dengan dia, dia pun gelak dengan saya. Sebab saya akan cakap, engkau siasatlah sendiri. I.O. Siapa suruh engkau? Lepas tu dia kata, jangan salahkan saya tu. Saya cuma menurut perintah. Dekat aku faham. Lepas tu saya tanya soalan cepu emas. Malam ni nasib lah. Nasib lah. Korang dengar. Yang lain tak dapat lah. Lepas tu saya tanya ni. Arahan untuk aku disiasat ni datang daripada mana? Kau tolong bagi tahu. Dia pun cakap. Daripada Putrajaya. Wahyu datang daripada Putrajaya. Jadi, saya pun cakap. Wahyu daripada Putrajaya ni ada 2 saja. Pejabat Perdana Menteri ataupun pejabat Kementerian Pendidikan. Dia senyum je. Faham lah tu. Wahyu daripada Putrajaya. Rupanya ada orang melompat. Sebab aku dedahkan gambar kena bakar. Saya cakap, ya Allah. Sebab tu saya kata, penasihat-penasihat di kat Putrajaya ni bongok-bongok. Dia gagal memahami. Dia gagal faham mesej yang aku sampaikan di dalam status itu. Kita suruh dia siasat. Tapi dia kata aku ni memalukan kepimpinan. Aku cakap, kadang-kadang aku pelik tuan-tuan. Kadang-kadang aku pelik. Ni penasihat-penasihat yang duduk kat Putrajaya ni, kau ni level mana ni? So saya pendekkan cerita tuan-tuan. Saya keluar saja daripada Bukit Aman, saya ambil handphone saya dah tahu dah kan. Sebab dia bagi tahu, handphone saya kena rampas. Memang handphone saya kena rampas. Saya punya menyirap tuan-tuan. Sebab saya handphone tu baru lagi. Tak silap saya handphone Honor. Handphone Honor ni baru lagi tuan-tuan. Saya dapat free daripada Selcom. Aku punya menyirap kan, baru guna, baru nak kita belajar dia punya features tu kan. Masa tu saya minta yang terbaru lah masa tu. Latest punya version kan. Saya punya menyirap lah aku cakap kan. Saya panas hati tuan-tuan. Saya keluar, aku bantai. Saya mengamuk dalam tu, saya tulis panjang lebar dalam tu. Saya terus buka akaun kedua. Itu yang berlaku tuan-tuan. Apa jadi dengan phone tu? Jadi batu karang, jadi tukun. Kan? I.O. pun aku dah tak ingat siapa dah. Nak minta kat siapa aku tak tahu dah. So, lepas saya up status tu tuan-tuan, apa berlaku tuan-tuan? Berdering-dering lah. Saya buka akaun kedua, saya ceritakan habis kat dalam. Dan apa berlaku? Bertubi-tubi lah masuk. Segala macam sekpol daripada menteri semua masuk tuan-tuan. Ini sekpol ini sekpol itu, ni sekpol ini. Ini daripada kementerian itu, ni daripada kementerian ini. Fazal bertenang, apa semua. Kita akan menyelesaikan. Kalau kau rasa apa yang aku dedahkan, sebagai semata-mata satu rekaan ni, 1 jam aku buang masa dekat Bukit Aman, sebagai satu rekaan, jangan sampai aku dedahkan satu persatu maklumat yang aku ada. Saya cakap macam tu je. Sebab ada orang sampai kan. Dia kata ada orang kanan menteri ni, dia buat kenyataan, dia buat up dekat sekretariat media. Maknanya Kementerian Pendidikan pada masa tu masih lagi tak percaya apa cerita aku tuan-tuan. Dan saya reply, saya cakap kau bagi tahu dekat dia.
Okey, aku bagi dia tempoh 48 jam. Kalau dalam tempoh 48 jam, nothing happen. Nothing serious happen, aku akan dedahkan satu persatu apa maklumat yang aku ada. Dia tanya pula pada saya, Zal, dia kata, kenapa kau begitu confident? Sebab aku bukan bodoh nak memperjudiskan aku punya profession. Aku up status ni untuk memastikan deep state dalam Kementerian Pendidikan dibuang. Aku nak bagi tahu ada babi tengah menyondol dalam kementerian kau ni. Pergilah kau siasat. Yang kau pergi bunuh dia, you kill the messenger, kenapa? Lepas tu saya cakap juga. Saya cakap, dia begini. Kalau 1,000 orang boleh like status aku, kau comparekan dengan kenyataan media. Berapa orang yang like status dia? 5 orang. Kau fikir-fikirlah kat situ. Lepas tu betul, tuan-tuan. Adalah. Saya tak nafikan, yang ni saya bagi kredit. Adalah menteri-menteri call, apa semua minta saya bertenang, apa semua kan. Saya cakap aku akan bertenang. Tapi bertenang-bertenang pun aku bengang lah kan. So, apa berlaku tuan-tuan? Apa berlaku satu task force siasatan dibuat di Pulau Pinang. Siasatan dijalankan dalam tempoh 48 jam. Lepas tu sampailah kepada saya seorang ASP, pegawai kanan. Di IPD, di IPK Pulau Pinang, call saya. Dan minta saya bagi kerjasama. Saya bagi kerjasama. Sebab saya cakap, kalau perkara ini tidak ditangani dengan elok, kerajaan ini akan terbalik. Punya banyaklah babi-babi dalam kementerian ni kena dibersihkan, saya cakap. Sekurang-kurangnya kita kena bagi tahu, kau ni adalah penjawat awam, buat kerja sebagai penjawat awam. Nak berpolitik masa pilihan raya nanti. Itu saja kita minta. Bukannya kita paksa pendirian politik dia. Kalau kau tak ikut aku punya parti politik, aku pecat kau. Bukan. Sebab kita nak lakukan reform. So, apa berlaku? Benda tu, kejadian tu memang berlaku di satu sekolah di balik pulau. Siasatan dibuat, apa gedebak. Okey? Dan diputuskan sebaliknya. Saya tak terlibat dengan keputusan. Sebab saya kata, it's not my position untuk dictate menteri apa korang nak buat setelah korang dapati memang betul apa yang aku lakukan. Betul tuan-tuan. Buku setahun madani itu memang dibakar di sekolah. Di satu sekolah di balik pulau. Aku tak naklah cakap sekolah mana, kan? So berlakulah rombakan dan sebagainya. Tapi pada saya, adakah saya berpuas hati dengan hukuman yang diberikan? Saya tak berpuas hatilah. Sebab apa? Kalaulah hukumannya setakat pindah sekolah depan rumah, pergi belakang rumah, itu bukan punishment. Kan? Itu dia sengih je. Kerajaan madani dia gelak tawa kan. Dia menjadi satu bahan gurau saja. Tetapi bukan tugas saya untuk diktit menteri. Bukan. Tugas aku cuma menyuarakan dan mendedahkan, terpulanglah korang, gunakanlah kebijaksanaan. Tapi jangan salahkan sesiapa. Kalau babi-babi dalam kementerian ini akan menyundul kerusi kau, akan menyundul pintu kau. Jangan salahkan sesiapa. Kalau kerajaan ini jatuh satu masa nanti, jangan salahkan orang lain. Tetapi salahkan diri sendiri atas kebodohan diri sendiri. Di saat korang berkuasa, apa yang korang lakukan? Kau bunuh panglima-panglima yang mengangkat korang semasa kerajaan, semasa menjadi pembangkang.